Apakah hukum kita like gambar orang tak tutup aurat? Berpegang tangan bukan mahram. Jawabnya ada, tengok tujuan. Bila kita tengok ada orang perempuan dia post, kita pun like. Kadang-kadang like itu haram, kadang-kadang like itu harus. Bila harusnya dia tak tutup aurat, dia khabar di situ info cuaca. Faham? Kita like bukan dia tak tutup aurat tu, info cuaca. Dikhabar jalan-jalan yang tak boleh dilalui kerana telah ditenggelami air daripada Terengganu ke Kuantan. Dia bubuh dalam tu, kilometer berapa, kilometer berapa, kilometer berapa. Oh, dalam media sosial, kita pun like. Faham lagi? Kenapa? Info itu berguna. Dia tidak berdosa. Tapi kalau dia post tu kerana kita like tengok dia itu tak tutup aurat, itu haram. Betul? Al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan-perbuatan kita ini bergantung pada tujuan apa kita like. Faham lagi? Soalan seterusnya,